kita bincang sekejap berkenaan dengan masalah pada skim pelaburan emas. Sebenarnya saya tengok daripada awal hari itu banyak pihak yang terbabit dengan skim pelaburan emas. Basic betul, cara dilihat betul, tapi apa masalah yang menyebabkan akhirnya benda ni lari daripada sepatut? Yang pertamanya ialah asas kepada gold trading ataupun perniagaan emas. Jadi emas ni memang satu benda yang sangat penting sebenarnya dalam konteks Islam, kerana ia dianggap sebagai satu perkara ataupun asas kepada keuangan dalam sistem Islam. Jadi yang tu panjanglah kalau saya nak bahas. Cumanya ialah dari segi pelaburan emas ni dengan maksud kita nak simpan duit. Simpan duit adalah kempen kita, jom masuk dalam pelaburan emas. Kita pun masuk. Fine, okey. Tapi kalau kita membeli emas dengan pelaburan emas, dua perkara yang berbeza. Yang pertamanya, kalau kita nak simpan cash compare dengan simpan emas, ya, simpan emas jauh lebih baik. Walaupun berlakunya susut dari segi kos disebabkan cost trading, tetapi dari segi kekukuhan kuasa beli pada emas itu jauh lebih baik berbanding dengan mata wang kertas. Jadi untuk short term tak baik, tapi untuk long term okey. Maksud saya ialah contohnya kalau kita setakat simpan, let's say katakan 10,000, yang mana 10,000 tu kita jangka habis kita belanja tahun ini, sebenarnya baik kita jangan simpan emas. Sebab perbezaan harga emas, kenaikan, kejatuhan sokonnya kuasa beli pada nilai mata wang fiat, kalau kita bandingkan dengan jumlah perbezaan antara beli emas dan jual emas, beli dan jual, kita akan beli dengan harga tinggi tapi kita akan tolak dan jual dengan harga rendah. Maka di situ ada susut dari segi nilai bila mana kita menukarkan wang fiat dengan emas. Jadi untuk short term, kalau simpan untuk setahun, kemudian kita nak belanja dalam masa setahun, baik kita jangan simpan emas. Tapi kalau kita ada duit yang banyak, mungkin kita simpan, let's say katakan 20 tahun katakan contohnya, ataupun 10 tahun kata contohnya, ya, baik simpan emas berbanding dengan simpan mata wang fiat. Tetapi macam saya terangkan sebelum ini, sebenarnya satu sudut yang lain, daripada kita simpan emas, baik kita membeli aset yang boleh generate income. Yang itu panjanglah, nanti saya akan bincang pada masa yang akan datang, pada masa lain insya-Allah. Cumanya ialah dari satu sudut yang saya sebutkan tadi, kalau kita katakan contohnya kita simpan emas, beli emas untuk simpan untuk jangka masa sederhana, itu okey berbanding dengan simpan mata wang kertas. Tetapi kalau kita simpan itu dengan makna kita melabur maknanya ialah kita mengeluarkan sejumlah mata wang untuk satu syarikat, contoh dulunya ialah Quantum Metal sebagai contoh, yang mana dengan niat melabur, dan sebenarnya dia mempunyai risiko yang amat tinggi kalau kita meletakkan mata wang, kemudian kita emas itu di-treat oleh orang lain, oleh syarikat yang sebenarnya tidak ada security. Kalau kita melabur katakan dalam bursa itu lain cerita, tapi itu perlukan kepada kemahiran. Sebab saya pun agak lama jugalah main dalam pelaburan di peringkat BSKL. Cuma bagi saya sebenarnya kalau orang yang tidak memberikan penumpuan dan tidak mahir dalam memilih dana-dana pelaburan, itu juga sebenarnya amat berisiko. Dalam pengalaman saya, kawan-kawan yang terlibat sebenarnya separuh yang untung tapi separuh yang rugi disebabkan oleh kemahiran dalam memilih dan menentukan masa beli dan juga masa jual. Tapi bila melabur dalam emas ni, saya tengok ada beberapa syarikat yang memang saya kenal. Kenapa rugi? Sebab bila kita melabur, dia mempunyai cash yang banyak dan simpanan emas yang banyak. Jadi bila mana syarikat tadi yang pertamanya tidak berkemahiran, kemudian yang keduanya tidak amanah, kemudian yang ketiganya ialah tidak dipantau oleh mana-mana akta yang menyebabkan akhirnya wang yang kita beli emas sokonnya untuk pelaburan tadi, akhirnya apa berlaku? Akhirnya digunakan untuk
syarikat yang menganjurkan pelaburan tadi membeli aset, membuat pusingan modal untuk bisnes yang lain, yang akhirnya menyebabkan bisnes tersebut lingkup. Bila lingkup, berlaku masalah cash flow. Bila orang tuntut untuk dapatkan emas atau dapatkan cash, akhirnya mereka tak boleh bayar. Contoh saya ambil satu syarikat pelaburan emas ni, bila duit terlalu banyak, bila duit terlalu banyak dah mencecah puluhan juta, akhirnya apa berlaku? Dia pergi beli, melabur dalam pasar raya, dia pergi melabur dalam bisnes, yang akhirnya bisnes yang seperti itu dia punya ROI dia lambat. Maka bila orang tuntut untuk dapatkan balik emas, maka akhirnya mereka kantai. Sebenarnya ini masalah yang berlaku dalam pengurusan pelaburan emas. Jadi sebab itu saya pesan, kalau kita ada cash, yang macam saya sebutkan dalam penerangan saya sebelum ini, ada 3 tahap. Yang pertamanya, pendapatan kita gunakan untuk keperluan asasi. Bila ada lebihan, simpan untuk qutus sanah. Bila ada lebihan, maka gunakan untuk membeli aset yang sederhana cair. Bila ada lebihan, belikan aset untuk lambat cair tetapi boleh generate income. Itu sepatutnya yang kita uruskan dalam kita punya keuangan. Jadi itu tips saya pada pagi ini secara ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.